السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا أبواب فضل وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحاب الكرام والأولياء والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dan insyaAllah kita sambung kuliah kita bulan yang lalu, itu sebelum puasa dahulu, iaitu muka surat 5 lah. Muka surat 5 kitab Minhajul Abidin karangan apa nama Najah Abidin, bahasa Melayu yang terjemah dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu oleh Syekh Daud Patani. Karangan asalnya Minhajul Abidin ialah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sambungannya ialah di tengah-tengah tu. Apa? Yang ke berapa? 2, 4, 6, 12. Baris yang ke-14 atau 15. Baris yang ke-14 dia daripada atas. Sambungannya seperti berikut. Kata Syekh Imam Ghazali, ini dia terjemah ni. Terjemah daripada kata-kata Imam Ghazali daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Malaysia. Apa dia? Dalam bahasa Melayu. Syekh Daud ni dia terjemahkan kitab Minhajul Abidin dekat karangan Imam Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Pada iaitu, kemudian tatkala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini, maka kami tilik. Maka baikkan tilik pada kaifiat memutuskan dia dan barang yang berkendak kepadanya oleh hamba daripada bekal dan senjata dan pegawai dan tipu daya daripada ilmu dan amal. Mudah-mudahan dapat diputusnya akan dia dengan keelokan taufik Allah di dalam sejahtera, dan jangan terhenti dan putus di dalam bukitnya yang membinasakan. Jadi binasa ia serta orang yang binasa. Kami berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Baik. Ini merupakan keterangan daripada Imam Ghazali. Apa dia kata? Jadi Imam Ghazali dia cuba nak menggubalkan, dia nak menulis kitab Minhajul Abidin ini. Peringkat awalnya memanglah kenapa dia memaksakan diri dia menulis dalam kitab Minhajul Abidin ini, kerana dia dapati bahawa suasana pada masa itu dalam kelang kabut. Masa itu dalam kelang kabut. Ada yang mengasalkan bahawa cara olahan kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali ini adalah berlainan dengan apa yang mereka faham atau apa yang mereka amalkan. Sebab itu maka Imam Ghazali dia cuba nak menghapuskan tanggapan ini daripada orang ramai tadi, daripada kalangan masyarakat pada masa itu, iaitu apa dia?
Kata kemudian tak kala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini. Apa dia? Tak kala kami dapat jalan ini, dapat jalan itu, iaitu dia cuba mengarang, dia cuba mengulaskan tentang apa nama? Tentang cara nak ibadah. Orang tadi kalau nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikanlah dia apa nama? Kena betul-betul dia mengetahui tentang cara nak beribadah tu, cara nak beribadah tadi. Nampak? Kalau kita nak beribadah pada Allah, nak sembahyang, puasa dan sebagainya, mesti kita ada ilmu atau kita ada apa mengetahui tentang cara nak beribadah tadi. Faham? Cara nak apa? Beribadah tadi. Faham? Cara nak ibadah tadi ni dia berbagai-bagai caranya, iaitu caranya pertama sekali ialah kita lakukan ibadah tadi mengikut apa yang telah diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Yang kedua, kita lakukan ibadah tadi dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Nampak? Kita lakukan ibadah itu dengan penuh keikhlasan, bukan kita buat itu secara apa? Secara nak menunjuk-nunjuk dah. Nak menghapuskan sifat-sifat ini. Nampak? Barulah ibadah kita itu dia kira ibadah yang sempurna. Nampak? Sebab itu kata dia, tatkala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini, kita dapati jalan ni, iaitu jalan kita nak melakukan amal ibadah tadi ni dengan cara, dengan sifat ini, itulah kita melakukan amal ibadah tadi, artinya betulnya berdasar kepada cara peraturannya adalah sama dengan peraturan yang dikenakan oleh Islam. Lepas tu pula kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan, nampak? Dengan penuh keikhlasan, nampak? Jadi cara ni memang susah, memang sukar nak laksanakan. Mungkin orang nak buat betul, tapi kadang-kadang dia boleh buat tapi hati dia tak ikhlas. Ada orang yang boleh dilakukan ibadah tadi ni, tapi lakukan itu dengan tidak ikhlas, dengan tidak ada keikhlasan. Jadi tidak mencukup, tidak memenuhi kehendaknya. Sebab itu kata dia, kalau kami dapat jalan ini dengan sifat ini, pada iaitu memerlukan kepada penelitian ataupun kepada memperbaiki kedudukannya, maka kami tilik, maka terpaksa kami perhatikan, kata Imam Ghazali masa menulis ini, maka baikkanlah tilik pada kaifiat memutuskan. Jadi dia kena perhati balik bagaimana nak memperbaiki penelitian tentang cara memutuskan, cara nak memutuskan tanggapan tadi, nak memutuskan tanggapan orang yang mengatakan bahawa cara yang dia kehendaki, yang dia nak nulis dalam kitab Minhajul Abidin ini, cara ni cara yang boleh diterima oleh masyarakat. Nampak? Baik. Dan barang yang berkehendak kepadanya oleh hamba, dan dia perlu pada cara nak memutuskan dan menghapuskan dia, dan juga iaitu membaikkan apa yang ada kehendaki kepada oleh hamba yang beribadah tadi, iaitu mengenai bekalan, senjata dan pegawai dan tipu daya daripada ilmu. Artinya perlu dibekalkan orang yang nak melaksanakan ibadah ini, ada bekalannya, iaitu bekalan dia, dan ada senjata dia, pegawai dia, ada tipu daya daripada ilmu. Jadi kita nak beribadah ini, kita perlu ada senjata kita perlu. Jadi ada pegawai, maksudnya sini ada cara yang boleh, pegawai maksudnya ada cara yang boleh membimbing kita ke arah melaksanakan ibadah dan yang sempurna, dan daripada tipu daya daripada ilmu, dan daripada kita tertipu daripada ilmu pengetahuan yang kita pelajari tadi ini, tertipu nyewing, dan juga daripada ada amalan, dan juga tertipu daripada amalan dan juga daripada ilmu pengetahuan tadi. Nampak? Jadi kenapa betulkan cara ni tadi ni. Baik. Itu Imam Ghazali dia sebut itu. Sebab kata dia, mudah-mudahan dapat diputuskan dia dengan keelokan. Dia kata mudah-mudahan, mana dia mengharapkan Allah Subhanahu Taala dapat memberi kemampuan kepada dia untuk menghapuskan
menghapuskan apa nama tu menghapuskan perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah tadi ni kan, dengan keelokan, dengan cara yang elok, berdasar kepada apa, iaitu dengan taufik Allah, dengan kemampuan, dengan taufik Allah, dengan apa, dengan apa nama taufik ini ialah dengan Allah memberi kemampuan kepada hamba tadi, kepada manusia, hamba tadi yang melakukan ibadah tadi ini apa nama, dengan cara yang baik, dalam keadaan sejahtera, dan jangan terhenti dan putus dan bukit. Pada maknanya mereka lakukan ibadah tadi dalam keadaan yang baik, yang sejahtera, dan juga tak terhenti dan dalam bukit yang besar, dan tidak hanya terhenti dan putusnya dia buat tadi ni dalam dalam dia terhenti ataupun dia terbatas, terkandas di atas bukit. Kandas di atas bukit yang binasakan, dianggapkan perkara yang boleh membinasakan ibadah yang kita lakukan sebagai bukit yang menghalangkan kita daripada meneruskan perjalanan tadi. Apa itu gambarannya lah. Jadi ini memohon kepada Allah SWT supaya dihapuskan perasaan ini kepada apa, tidak ada lagi ini apa nama berada pada orang yang mengerjakan ibadah tadi, apa dengan apa iaitu apa nama, supaya tidak ada halangan-halangan yang boleh menghalangkan mereka daripada melakukan ibadah tanpa ada perkara yang boleh membinasakan ibadah. Yang membinasakan ibadah ni banyak. Apa? Antaranya kalau kita bincang dalam kitab Minhaj Abidin, iaitu kena jaga semua, dan kena jaga apa nama segi perbuatan kita, dari segi kelakuan kita, mata, kaki, apa semua nak kena jaga. Jadi sebab itu perlu diambil perhatian perkara ni. Maka jadi binasa ya kalaulah mereka kalaulah manusia tadi dibiarkan mereka berada dalam keadaan yang kabut tadi ini, ya, yang tidak dapat diperbetulkan kedudukannya, ini menyebabkan manusia tadi jadi binasa. Jadi sebab itu perlu kepada penjelasan yang jelas. Baik Imam Ghazali dia cuba mengarang kitab Ibn Abi ini untuk memperbaiki keadaan tersebut. Yang masa dia tadi ni. Baik. Serta orang yang binasa kami jadi binasa ia, serta orang yang binasa, jadi dia bimbanglah kalau tak benda ni tidak dibuat, jadi menyebabkan dia bimbang apa nama orang yang mereka ibadah tadi tidak mencapai secara tidak capai matlamatnya, iaitu baik. Sebab itu kata dia mereka akan rusak, jadi maknanya menjadi binasa mereka, serta orang yang binasa, serta orang yang binasa dalam mengerjakan ibadah. Dia buat ibadah itu tak ikut saluran dia. Baik. Kami berlindung dengan Allah daripada demikian itu. Ini doa dia. Kami berlindung, kata Imam Ghazali, kami bermohon perlindungan dengan nama Allah daripada demikian itu, daripada apa? Daripada terjebak ke dalam ke dalam tipu daya ilmu dan amal tadi, dalam tipu daya ilmu pengetahuan dan juga amal tadi. Jadi kita tidak mahu bahawa kita ini tertipu dengan ilmu dan tertipu dengan amalan yang kita lakukan tadi. Pak, itu kata doa daripada Imam Ghazali. Baik. Maka kata muallif radhiyallahu anhu. Baik. Maka kata muallif radhiyallahu anhu ini maka kata muallif ini kata-kata apa nama Syahid Fatani. Syahid Fatani dia karang kitab. Syahid Fatani kata, maka kata muallif, kata pengarang radhiyallahu anhu. Pada pengarang sini ialah maksudnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebut lagi dalam ni apa dia? Seperti mana yang disebutkan oleh Syahid tadi, apa dia? Kami karangkan pada membicarakan memutus jalan ini. Ini Imam Ghazali kata, kami cuba mengarangkan membuat karangan, iaitu bicara tentang cara nak memutuskan, cara kita nak putuskan jalan ni, iaitu jalan kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara sempurna.
dan menyatakan perjalanan dan mencatatkan cara perjalanan ibadah tadi. Perjalanan ibadah kita tadi. Apa nama? Beberapa kitab berdasar kepada beberapa kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Asrar dan Kutubul Qurbah ilallah, dan Kutubul Qurbah ni kita penghadapin diri pada Allah Subhanahu Taala, dan lain daripada kitab dia, daripada yang demikian itu. Maknanya dia kita cuba mengarangkan apa cara mana nak menghapuskan memutuskan jalan, maksudnya nak menghapuskan jalan apa cara yang boleh merosakkan amal ibadah kita. Cara kita nak menjaga, nak mengawal ibadah kita jadi rosak, iaitu perlu kepada penjelasan yang dikarang, iaitu melalui perkarangan kitab, iaitu kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali Murtabai. Nampak? Dia banyak juzuk, dia belas juzuk. Dan kitab Al-Asrar, dan kitab-kitab berdamping diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kitab lagi. Dan yang lain daripada kitab tersebut banyak lagi. Yang meliputi atas halus-halus daripada ulum yang sukar. Yang mana buku-buku ni, kitab-kitab ini yang mana perbincangan dia melangkumi cara yang halus. Halus daripada segala ilmu yang sukar dan payah. Daripada ilmu yang sukar dan payah dipahami oleh orang awam. Sebab jadi memerlukan kepada penjelasan daripada beberapa buku-buku yang untuk menjelaskan menjelaskan perkara-perkara yang sukar dipahami oleh orang awam. Nampak? Baik, maka dicederakan mereka itu padanya. Menyebabkan maka dicedera mereka itu padanya. Apabila mereka ini payah tak faham, orang awam ni begitu tak faham, jadi dicedera mereka itu pada maknanya mereka tidak dapat faham. Cedera ni maknanya tercacat mereka itu pada ilmu tadi. Ilmu pengetahuan mereka tadi, bila mereka tak faham, jadi dia faham kuat lain. Benda tu nak kuat lain, dia faham kuat lain. Nampak? Itu maksud Imam Ghazali kata. Dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada mengelakkan dia daripada dia. Termasuklah mereka itu mereka yang tak faham tentang ilmu tadi, tentang ilmu pengetahuan yang mereka tak faham tadi ni, mereka terjebak ke dalam perkara yang tak mengelakkan dia daripada mana, tidak terjebaklah mereka masuk dalam terjebak mereka ke dalam perkara yang tidak mengelakkan dia. Nampak? Dia tak faham, jadi maknanya dia faham kuat lain, tak faham yang sebagai sebenarnya, yang perkara yang dikehendaki yang sebenarnya. Baik. Maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbil Alamin? Apakah perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbil Alamin? Dan dia tanya, ada tak lain daripada perkataan keterangan yang lebih fasih daripada perkataan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya, memang tidak ada yang lebih fasih, yang lebih jelas daripada firman Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tentang menyatakan perkara tersebut. Hanya Allah saja daripada Allah saja yang menjelaskan perkara tersebut. Dan sanya telah berkata mereka itu. Iaitu dan sanya telah berkata mereka itu khabaran cetera orang-orang yang dahulu-dahulu. Sungguhnya mereka itu ulama-ulama dulu ni iaitu mengungkapkan berita-berita, khabaran ni berita-berita, cerita, berita-berita dan berita-berita yang dikeluarkan oleh orang-orang dahulu. Maknanya dia bawalah berita cerita-cerita orang-orang dulu. Nampak? Dan lagi tiada engkau dengar pada perkataan Zainul Abidin anak Husain anak Ali radhiyallahu anhu. Nampak? Jadi dengar cerita orang dulu, tapi orang dulu tak dengar cerita orang dulu tadi. Mereka tak pernah juga dengar apa perkataan yang perkataan yang dilahirkan oleh Zainal Abidin anak Husain. Ini cucu Rasulullah
Zainal Abidin anak Husain anak Ali. Nampak? Jadi Sayyidina Ali ni ialah Pak Ali, Sayyidina Ali iaitu menantu Rasulullah. Husain itu cucu dia, dan Zainal Abidin ni adalah cucu. Zainal Abidin anak Husain. Anak Husain, anak Husain. Jadi Husain ni dia cucu ni, anak pada Zainal Abidin, cucu cicit kepada Rasulullah. Zainal Abidin ni anak. Zainal Abidin ni merupakan anak bagi Sayyidina Husain. Dan Husain ni anak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak pernah mendengar ulasannya yang dilahirkan oleh Zainal Abidin, iaitu anak pada Husain, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa dia? Syair dia ada 4 syair. Ada 4 rangkaian ungkapan syair yang dilahirkan oleh Zainal Abidin, iaitu cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ali itu menantu dia. Husain itu cicit, cucu dia. Anak Husain iaitu cicit lah. Dan Zainal Abidin itu cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Inni, kata dia, la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yaral haqqazu jahlin fayaftatina ya rubba jawharin ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahala rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana faqad taqaddama fi hadha Abu Hasan ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Itu bahasa bahasa Arabnya. Baik. Maksudnya pada inni la aktumu min ilmi jawahirahu. Ini kata Zainal Abidin. Cicit Rasulullah kata, sesungguhnya aku menyembunyikan daripada ilmu aku akan permatanya. Kata dia, aku telah menyembunyikan daripada ilmu aku akan permata. Aku telah menyembunyikan ilmu daripada ilmu aku, permata ilmu. Maksudnya aku telah sembunyi permata ilmu aku. Baik. Itu kata Zainal Abidin. Supaya apa? Supaya apa dia sembunyi tak ilmu dia, di permata ilmu dia sembunyi? Supaya tidak melihat orang yang jahil. Supaya tidak dilihat oleh orang yang aku sembunyi tadi, supaya tidak dilihat, supaya orang jahil tadi tak tahu, tidak melihat ilmu yang permata ilmu yang aku sembunyi tadi ni. Nampak? Apa? Kalau ni maka jadi fitnah. Kalau mereka tahu, kalau mereka tengok ilmu yang aku sembunyi tadi ni, maka jadi fitnah. Dia tak faham. Jadi dia faham kot lain. Jadi yang ni menjadi dia fitnah. Sebab itu dia kata aku cuba sembunyi permata ilmu tadi ni. Supaya tidak melihat orang jahil, maka menjadi kena fitnah. Kalau orang jahil tengok tadi, mana menyebabkan mereka jadi fitnah. Nampak? Dia tak faham, dia faham buat lain. Kemudian, ya rubba jawhari ilmin. Ya rubba, bukan ya rab. Ya rubba jawhari. Rubba, berhai beberapa banyak permata ilmu. Rubba, berapa banyak. Jauhar ilmin. Jauhar ni permata ilmu. Bahai beberapa banyak permata ilmu pengetahuan. Lau abuhu bihi. Jikalau aku nyatakan. Banyak dia kata permata ilmu pengetahuan. Yang mana jikalau aku nyatakan. Jikalau aku terjelaskan ilmu permata tadi. Yang banyak tadi ni. Nescaya dikatakan bagi aku. Kau daripada orang yang menyembah berhala. Kalau kau cerita kat mereka tentang ilmu tadi ni. Kat mereka kata aku, hang ni daripada orang menyembah berhala pula. Kalau aku cerita tentang ilmu yang ada kat aku ni, kepada puak-puak yang tak faham ni, mereka akan kata kat aku, dia kata, hang ni termasuk dalam penyembah berhala. Orang menyembah berhala, padahal dia tersebut tu bukan menyembah berhala. Tapi dia orang faham dia menyembah berhala. Baik. Dan saya mengharuskan laki-laki Muslim darahku. Walastahala tu. Laqila li anta mimman ya'budul wathana. Nampak habis? Walastahala. Lastahala tu maknanya
dalam jawab bagi rubah tadi. Nampak? Last tadi dan juga apa nama? Dan saya mengharuskan laki-laki muslimun darahku. Jadi kalau aku cerita tentang ilmuku yang tersembunyi jadi ni kat depa ni apa? Bukan sekat tu saja, bukan depa kata aku penyembah berhala, malah mereka akan mengharuskan orang-orang Islam dari darah. Puak-puak Islam ni akan mengharuskan darahku, dia kata darah aku yang abidin ni boleh apa? Boleh dia halal, boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Sebab dia kata dia ni apa? Penyembah berhala. Baik. Kemudian yarawna aqbaha ma ya'tuna hasana. Melihat akan terlebih jahat barang yang mendatangkan dia keelokan. Pasal apa? Dia tengok yang terlebih jahat barang benda tu benda yang aku bawa, benda tu benda yang mendatangkan keelokan, depa nampak yang tu terlebih jahat. Nampak? Ilmu yang aku sampai tu benda tu yang sepatutnya yang biarlah yang terbaik, yang terelok, tapi depa nampak yang tu adalah yang ilmu yang terlebih jahat, Nampak? Itu kata Zainal Abidin tadi. Dan sebenarnya telah terdahulu pada cerita ini Abu Hasan. Waqad taqaddama fi hadza Abu Hasan. Sesungguhnya telah terdahulu cerita ini oleh Abu Hasan, telah terdahulu cerita ini. Kenapa? Cerita yang orang tak cerita tadi, cerita apa nama? Dia kalau dia cerita mana orang faham kot lain. Kepada Husain, kata dia setelah dahulu pada cerita ini Abu Hasan apa? Kepada Husain. Abu Hasan pernah cerita benda ini kepada Husain, kepada Husain cucu Rasulullah. Kemudian dan berwasiat dahulunya, dan pernah wasiatnya dia berwasiat kepada Hasan ni dulu, dia kata peringatlah benda ni daripada apa nama tadi, kepada Husain tadi. Baik. Itu kata-kata ini adalah merupakan apa yang disebutkan tadi oleh Imam Nawawi tadi. Nampak? Benda-benda macam ni kan tak pelik lah. Nampak? Faham benda-benda ni memerlukan pada penelitian, pada penjelasan kepada kesabaran yang tinggi. Dan kata muallif radhiyallahu anhu, dia sebut lagi kata muallif ni mestinya dia ambil apa, dia bin Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani ni dia sebut lagi kata-kata Imam Ghazali. Kata muallif ni maksudnya Imam Ghazali. Kata muallif ni yang kata pada iaitu Syekh Daud Patani kata muallif, kata Imam Ghazali iaitu muallif pada telah menghukumkan hal pada orang yang punya agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat. Telah menghukum hal pada orang yang punya agama menilik pada sekalian makhluk Allah dengan rahmat. Maksudnya orang kata dia telah menghukum hal pada orang yang punya agama menilik pada sekalian makhluk Allah dengan rahmat. Berartinya orang yang punya agama ini yang dapat hukumkan orang yang pertama, orang yang mempunyai, orang yang menilik pada segala makhluk ini dengan rahmah. Maknanya orang yang punya agama, orang yang memahami tentang agama Islam ini adalah orang yang melihat pada semua makhluk Allah ini dengan rahmah, berartinya berkata manusia tadi dengan perasaan rahmah, bukan perasaan bukan perasaan benci pada makhluk, tidak. Dan meninggalkan membantahi. Itu maknanya orang yang mempunyai agama sepatutnya dia ialah sikap dia iaitu dia kesian kepada makhluk dan juga tidak meninggal membantahi, maknanya tidak, dan juga tidak membuat bantahan kepada orang-orang ahli agama, tidak pernah membuat apa-apa bantahan kepada orang ahli agama. Maka aku ibtihal, kata dia, maksud aku merendahkan diriku kepada Tuhan yang dengan kejadiannya Tuhan yang dengan tangannya kejadian dan pekerjaan memberi taufik akan aku. Ini merupakan doa daripada Syekh Ghazali, pada Imam Ghazali. Pada dia kata, aku merendahkan diriku pada Tuhan yang dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaannya, yang dengan tangan yang mana dengan kekuasaan Allah tadi. Tangan ni maksudnya kekuasaan kudrah Allah,
kejadian dan pekerjaan. Semua ini maknanya aku rendahkan diri kepada Tuhan Allah SWT, yang dengan tangan, dengan kudrah dia, kejadian dan perkara tersebut. Apa dia? Iaitu dia memohon diri kepada Allah SWT supaya memberi taufik akan daku. Supaya Allah memberi taufik, memberi kemampuan. Taufik ini memberi kemampuan melakukan ketaatan kepada aku, pada di mana Syekh Maghazali dia memohon Allah SWT memberi kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah bagi mengarang satu kitab, iaitu memberi kemampuan kepada Maghazali. Jadi dia dapat mengarang satu kitab yang jatuh atasnya ijma' ulama, yang sebuah kitab yang jatuh atasnya ijma' mana sebuah kitab yang isi karangannya adalah mempunyai isi karangannya itu adalah disepakati oleh semua ulama. Jadi memohon supaya dapat mengarang sebuah kitab yang mana isi karangan kitab itu telah dipersetujui oleh semua ulama. Semua ulama. Baik. Dan hasil dengan orang yang membacakan dia memberi manfaat. Dan juga hasil dengan orang yang membacakan kisah kitab yang akan dia karang ini pada memberi manfaat kepada mereka. Maka diperkenankan daku pada yang demikian itu, Tuhan yang memperkenankan orang yang mutarim. Ini dia kata, Allah telah memperkenankan aku, telah memperkenankan permohonan aku, iaitu supaya aku dapat mengarang kitabnya, iaitu kitab Minhajul Abidin. Akhirnya dia berjaya dapat mengarang kitab Minhajul Abidin dan memukakan dan dia untuk menjadi rujukan kepada orang-orang yang kemudian mereka termasuk kita semua. Tuhan yang memperkenankan orang yang mutarin, iaitu maknanya Allah telah memperkenankan aku pada mereka itu. Tuhan yang memperkenankan orang yang mutarin, orang yang kesusahan, orang yang dalam keadaan. Dan jadi Imam Ghazali ini dia puasa dia dalam keadaan memeluk keadaan apa. Dan pada masa itu dia memerlukan kepada mengarang sebuah kitab untuk menjelaskan apa yang berlaku pada masa itu. Apabila minta akan dia dan melihat akan diaku dengan kurnianya atau beberapa rahsianya yang demikian itu. Dan di sini Allah sudah pernah memperkenankan diri dia. Rasul Maghazali kata sehingga dia dapat mengarangkan kitab Minhajul Abidin sampai selesai. Itu dah. Dan telah memberi ilhamkan daku padanya akan aturan yang indah-indah yang tiada aku sebutkan dia karanganku yang telah terdahulu sebut dalam Asrar Iba'alah Din. Dan aku telah diilhamkan, maksudnya Allah telah mengilhamkan kepada dia, kepada Imam Ghazali, akan atas cara yang indah, peraturan yang indah, cara-cara yang indah, cara-cara yang indah yang tidak aku sebut karangan yang telah tu. Sebelum ini banyak dah kitab-kitab yang dia buat. Tapi dia kata peraturan yang indah ni dia tak pernah sebut lagi dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi sebut ini adalah merupakan karangan yang terakhir dia. Iaitulah yang aku sifatkan baginya. Itulah yang aku sifatkan dia. Yang mana aku sifatkan dia tu maknanya merupakan peraturan yang indah-indah tadi. Kitab Minhajul Abidin ni. Maka aku berkata dengan Allah memberi taufik. Maksudnya dia berkata dengan Allah memberi taufik. Dengan Allah maknanya aku memohon supaya Allah memberi kemampuan ketaatan kepada aku untuk menyelesaikan, untuk mengarang kitab Minhajul Abidin hingga selesai. Alhamdulillah kitab ini telah pun dikarang oleh Imam Ghazali dan Imam Ghazali. Penan dia. Baik, itu orang daripada dia. Kemudian katanya radhiyallahu anhu bahwasanya pertama-tama orang yang jaga dengan apa mengenyakan. Dan insya-Allah kita ada masuk insya-Allah kita sambung bulan depan kita sambung, iaitu Imam Ghazali sebut lagi, iaitu pertama-tama orang yang menyedarkan dia, iaitulah mengerjakan ibadahnya. Yang ini akan jelaskan apakah cara yang dia buat dan dia mengarang kitab secara detailnya tentang Minhajul Abidin. Wallahu a'lam.
طيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.